Kenapa orang suka sangat guna fake braces? Okey, sebenarnya doktor pernah survey. Doktor survey fake braces ni. Bukan doktor survey untuk buat ke apa. Doktor nak tahu kenapa orang luar pergi buat fake braces tu. Sebab doktor sebagai doktor tak faham. Doktor ingatkan fake braces macam teruknya. Dia kata dia kena operate rahang. Sebab rahang dia terlalu ke depan. Betul ke doktor? Okey. So untuk pengetahuan semua, braces ni hanya betulkan susunan gigi saja. Masalah gigitan saja. So kalau ada masalah rahang yang terlalu ke depan ataupun rahang kecil, rahang besar, ianya tidak boleh dibetulkan dengan braces. Kenapa klinik braces ada yang mahal, ada yang murah? Macam mana tu doktor? Okay, ni memang menjadi topik yang hangat sangat di dalam social media. Saya nak pergi klinik ni sebab lebih murah. Assalamualaikum and hi guys, welcome to the podcast. Saya Habibah binti Abu Bakar, intern marketing di Reda Dental. Okay, kali ni saya kena cabar dengan bos sendiri tau doktor. Okay. Saya kena jadi apa? Host podcast untuk Reda Dental. So saya minta maaf lah kalau tiba-tiba saya macam tergagap ke, atau soalan saya macam agak-agak pelik sikit doktor, okay? Tapi saya harap doktor boleh membantu saya dan saya pun boleh membantu doktor. Okay, untuk episod kali ni kita nak sembang pasal apa? Satu topik yang Gen Z sangat nak tahulah pasal apa tau. Pasal, drumroll please, braces. Tapi bukan soalan yang klise lah kita nak tanya. Kita nak bongkar pasal yang sebenarnya Gen Z tak tahu pun, atau lebih kepada topik yang dentist pun tak bagi tahu. So apa-apa pun, kita akan kenalkan dulu special guest kita, iaitu Dr. Natasha. Dr. Natasha, welcome to the podcast, the first podcast in Reda Dental. Saya rasa Dr. Natasha ni sangat popular dan semua orang kenal sebab beliau merupakan dentist yang specialise in braces. Beliau merupakan lead dentist di Reda Dental, cawangan TTDI Groove Kajang. Buat yang belum kenal Reda Dental ni, Reda Dental mempunyai 7 cawangan di Malaysia, dan saya dengar cerita ada 2 cawangan yang sedang renovation, dan ada lagi yang banyak akan menyusul. Betul ke doktor? Betul. So nanti apa-apa update, tunggu di social media. Hari ni korang boleh dengar sendiri perspektif dari doktor versi belakang tabir. Janji tak sorok-sorok. Kita tak nak sembang lengah-lengah sangat lah doktor. Kita akan terus ke topik yang pertama. Okay, topik yang pertama pasal braces kan. Okay, kalau nak tampal atau cabut gigi, simptomnya selalunya macam sakit gigi. Tapi kadang-kadang orang selalu deny dengan simptom sakit gigi tu. So macam mana nak bagi audience tu macam, okay, aku sakit gigi ni, aku kena jumpa doktor. Macam mana? Okay, so sebenarnya memang ramai orang awam di luar sana yang takut nak ke klinik gigi. Sebab apa yang berada dalam minda diorang, bila ke klinik gigi mungkin kena cabut gigi. Yang tu paling takut. Even doktor sendiri pun, kalau doktor dengan cabut gigi, walaupun doktor dah buat pada ribuan orang cabutan, tapi doktor sendiri pun takut juga. So sebenarnya kalau dah start rasa sakit gigi tu, wajib untuk pergi ke klinik gigi. Dan bila sampai ke klinik gigi, bukannya doktor terus buat rawatan. Doktor akan check dahulu, consult dahulu kan doktor? Betul. Doktor check, doktor consult dahulu, dan doktor akan bagi tahu treatment apa yang kena buat. Contoh kalau kena buat tampalan ke ataupun cabutan ke, doktor akan bagi tahu dulu. Dan katakanlah kalau patient doktor tak ready, so tak perlu untuk proceed buat terus. Doktor tak memaksa tau guys. Betul. So doktor akan bagi tahu kalau dah ready, boleh buat terus. Sebenarnya doktor memang suggest lah untuk buat terus supaya kita tidak delay treatment tu. Tapi kalau tak ready mental, memang doktor tak paksa. Doktor akan suggest untuk balik dulu, readykan mental dulu, dan datang balik jumpa doktor supaya baru kita boleh proceed untuk buat rawatan. Okay, kalau kita sebut pasal sakit gigi tu kan, macam mana kita nak detect itu sakit gigi? Kadang-kadang macam gusi berdarah ke, atau mulut berbau ke? Macam mana tu doktor? Sebenarnya secara general, setiap orang, tak kisah pakai braces ke tak pakai braces ke, perlu jumpa dentist setiap 6 bulan. Ini info yang paling penting je. Kalau anda tak suka, atau kalau anda rasa macam sebenarnya gigi saya okey je,
tapi tak perlu datang dentist, datang doktor. Tak, betul tak? Betul. So bila jumpa dentist setiap 6 bulan, doktor akan tolong checkkan ada gusi berdarah ke, ada gigi yang start nak jadi lubang ke. Baru doktor terus suggest untuk buat rawatan supaya tak delay dan supaya tak jadi sakit dulu. And then kalau dah terlambat, rasa macam dah bertahun-tahun tak jumpa dentist, better kalau dah tahu, dah nampak video doktor hari ni, kena jumpa terus supaya doktor check je dulu. Yang tu paling penting, walaupun tak pernah rasa sakit. Sebab doktor sendiri pun setiap 6 bulan doktor akan jumpa dentist doktor juga untuk doktor check. Doktor pun jumpa doktor macam mana? Kalau anda tak jumpa doktor macam mana? Sebab doktor risau. Kadang-kadang doktor rasa memang tak ada sakit, tapi doktor risau ada lubang yang doktor tak nampak. Walaupun Betul. doktor sendiri dentist, doktor bersihkan setiap hari, floss setiap hari, Scaling ke? doktor kena orang lain tengokkan untuk doktor, baru boleh Betul. nampak keseluruhan gigi. So sepatutnya kalau tak rasa sakit lagi ataupun just dah nampak gusi berdarah, kena cepat-cepat jumpa dentist. Kalau takut sangat, just datang check dan consult dahulu. Kadang-kadang certain orang tu kan, bila dia dah detect ada masalah gigi bertahun-tahun, tapi dia macam rasa risau nak pakai braces. Wajib ke pakai braces kalau dah start rasa gigi dah goyang ke, gigi dah sakit? Okey, kalau sakit dan braces adalah dua perkara yang berbeza. Sakit, gigi goyang, ianya adalah masalah pada gigi. Manakala untuk braces adalah rawatan yang lain juga. Macam tu, sebab ramai orang salah faham. Ingatkan sakit, ingatkan gigi goyang, kena pakai braces. Betul. Tapi Kena terus pakai braces kan? Ya, tapi sebenarnya tidak. Contoh, kalau dah start rasa sakit ataupun gigi goyang, datang jumpa doktor dulu. And then doktor akan check, doktor akan settlekan masalah gigi sakit, gigi goyang dahulu. Dan boleh terus tanya pada doktor, adakah saya perlu pakai braces ataupun tidak. Baru doktor akan check whether sesuai ataupun tak pakai braces setelah selesaikan masalah yang penting dahulu. So biasanya doktor akan check berdasarkan keperluan dahulu, dan untuk braces doktor akan bantu untuk bagi tahu ataupun untuk consult whether perlu ataupun tidak. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya lah. Okey. Doktor pernah tak mengalami situasi yang doktor reject treatment yang dorang nak? Maksudnya, saya nak pakai braces doktor, tapi doktor kata tak boleh lah pakai braces, macam tu. Doktor pernah tak mengalami situasi tu? Pernah, dan memang doktor ingat perkara tu sampai bila-bila. Sebab doktor sangat susah untuk reject orang. Tapi doktor kena fikir kebaikan patient doktor. Betul. Ada patient doktor ni, dia datang jumpa doktor sebab berminat untuk pakai braces. Dan memang gigi dia sesuai untuk pakai braces sebab gigi ke depan dan juga ada kita bagi crowding atau gigi berlapis. Tapi dalam masa yang sama doktor ambil x-ray. Dan bila doktor tengok x-ray, gigi patient doktor tu dia tak stable, bergoyang. Tulang tak bagus, tulang tu kecut dengan kadar yang banyak. So memang berat hati untuk doktor reject patient doktor, untuk doktor bagi tahu sendiri yang kes puan tak sesuai untuk buat braces. Tapi doktor kena bagi tahu untuk kebaikan patient doktor. Betul. Dan memang patient doktor tu memang sangat sedih. Dan dia siap macam doktor tak boleh ke, saya baru je kerja, saya baru nak pakai braces sebab saya baru ada awareness yang saya kena pakai braces. So memang doktor memang sangat-sangat minta maaf pada patient doktor, tapi memang doktor tak boleh nak buat. Doktor ada bagi suggestion tak selain braces? Ya, so untuk kondisi yang tulang tak stable ataupun tulang kecut tu, doktor suggest untuk buat rawatan gusi dahulu. Rawatan tulang dahulu untuk betulkan ataupun stablekan. Sebab kalau tak proceed dengan rawatan gusi ataupun rawatan tulang tu, gigi tu boleh tercabut. Jadi makin goyang. So bahaya untuk patient dan kesian untuk patient juga. Itu pentingnya kita baiki masalah yang asas dahulu kan doktor? Betul. So memang doktor ingat patient tu sampai bila-bila. Sebab doktor nampak ekspresi muka patient tu yang memang dengan datang klinik gigi, susah ni nak datang klinik gigi. Betul. Dan dengan penuh harapan nak buat braces. Okay, saya nak tanyalah, sebab saya sebagai Gen Z, sebab Gen Z ni ada culture normalize tau doktor. So saya nak tanya, ada tak masalah gigi yang diorang ni selalu normalize padahal benda tu sangat serius?
Maksudnya gigi macam okey je gigi berterabur. Betul, Contoh macam tu. Okey. Tapi diorang normalize, oh tak apa, macam tu. Okey. Macam zaman sekarang ni makin ramai yang dah ada awareness sebenarnya. Betul. Gigi berterabur dah datang jumpa doktor, nak tanya perlu pakai braces ataupun tak. Masa zaman 5 tahun lepas, zaman tu tak normalize lagi. Normalize. Zaman tu adalah zaman yang macam okey gigi berterabur ni fashion. Bukan fashion. Ni Trend ke apa? trend. Trend. Ni personality saya. Yes. Gigi berterabur. Ali si gigi berterabur. Contoh. Topik tau. Okay, tapi sekarang ni memang ramai yang dah ada awareness. Sangat-sangat bagus. Sebab even untuk gigi berterabur ni, ianya boleh bagi masalah pada gigi juga. Susah nak bersihkan, sisa makanan senang Tersekat. tersangkut. Betul. So sebenarnya sekarang ni doktor rasa doktor dah settle part awareness. Betul. Awareness sebab ramai yang dah ada awareness untuk betulkan masalah gigi. Walaupun berterabur sikit, ramai yang datang jumpa doktor untuk betulkan dengan braces. So yang tu tak ada masalah. Untuk normalize tu, saya rasa macam Gen Z sekarang lebih particular, dan sebelum dia membuat satu perkara, dia lebih buat research dulu. Betul. So saya rasa Gen Z tak normalize benda-benda yang susah-susah ni. Kita orang study. Betul. Sebab memang ada patient doktor yang datang jumpa doktor, memang dia punya level knowledge dia tinggi. Wow. Dia tanya doktor, yang ni kalau betulkan gigi berterabur ni jadi macam ni ke doktor? So sangat pandai. So doktor sangat suka. Yes, sebab dah ada knowledge, dan doktor akan tanya je ada apa-apa soalan ataupun question untuk doktor supaya doktor boleh jawab. Sebab nak hilangkan sikit confused tu. Tapi sebenarnya dia dah ada knowledge. So doktor sangat-sangat suka Gen Z yang very very up to date. Yeah. Okay, kalau kita cerita pasal Gen Z kan, saya nak tanya satu lah. Apa perbezaan patient Gen Z dengan Gen M? Alamak, Gen M. Okay. So Gen Z ni bezanya, diorang suka tanya soalan. Diorang very curious. Gen M ni, Gen doktor ni, dia more to okay, we trust the doctor. Up to you doctor. Up to macam you. tu. Macam doktor sendiri. Betul. Kalau doktor pergi klinik medical pun, I will hand over it to you. I trust you. Macam tu. Betul. So Gen Z ni berbeza. Diorang sangat curious. Diorang banyak tengok video. Diorang ada knowledge yang tinggi. So sangat memudahkan doktor. So diorang datang pun diorang tahu diorang nak apa. So biasanya kalau patient doktor, especially Gen Z, datang jumpa doktor akan tanya dulu. Doktor yang tanya dulu tau. Doktor tanya dulu, apa you punya concern nak buat braces? Itu soalan first doktor. Kalau patient doktor dah tahu dah soalan doktor. So doktor tahu, bila doktor tahu dia punya concern, baru doktor tahu nak betulkan macam mana. Betul. Okay. Kalau melibatkan awareness yang tadi doktor cakap, kalau melibatkan awareness untuk parents, selalunya mereka risau dengan anak-anak mereka yang gigi ke depan atau jongang. So macam mana doktor? Macam mana kita nak detect anak kita tu jongang? Okay, sebenarnya dalam ramai-ramai patient doktor, parents adalah orang first yang detect kondisi gigi anak mereka. Sebab kadang-kadang anak-anak ni, especially yang darjah ni, tak kisah pun tentang kondisi gigi mereka. Kan mereka sibuk main je, enjoy young life. Tapi parents very concerned. So parents yang akan bawa anak-anak untuk datang jumpa doktor. And then mereka yang akan lebih concern gigi anak-anak jongang. So macam mana diorang nak detect? Biasanya diorang akan start tengok, kalau contoh gigi jongang tu, dia start untuk ada luka pada bibir. Yang ni kalau terlalu jongang. So parents akan bawa datang jumpa doktor, dan doktor akan suggest. Tapi untuk pemakai braces, selalunya doktor akan suggest bila dah berumur 13 tahun ke atas, bila semua gigi kekal dah tumbuh. Kalau untuk parents yang concern gigi anak yang masih kecil, contoh ataupun darjah 1, darjah 2, gigi terlalu jongang, ada braces untuk kanak-kanak juga. Ada juga braces untuk kanak-kanak. Berumur berapa? Okay, berumur start 4 tahun. 4 tahun. Bermula 4 tahun, doktor boleh suggest braces untuk kanak-kanak. Sebab ada beberapa patient doktor yang datang bawa anak untuk rawatan braces sebab anak kena bully dan juga kena ejek kat sekolah disebabkan gigi terlalu ke depan. So that's why parents very concerned, datang bawa jumpa doktor. So doktor bantu dengan rawatan braces kanak-kanak juga. Okay. Bila saya sebut pasal jongang tu, saya rasa jongang dikategorikan sebagai gigi yang bermasalah. So saya nak tanya doktor, apa perbezaan gigi yang unik dengan gigi yang bermasalah?
Okay. Gigi yang unik ni sebenarnya more to dia ada dua. Bentuk gigi tu sendiri dan susunan gigi. Kalau bentuk ianya bergantung pada individu. Ada orang dilahirkan dengan gigi yang kecil-kecil. Serta unik. Ada juga. Ada yang tak standard size. Ada orang dilahirkan dengan gigi yang besar. Selain itu ikut bentuk rahang juga. Ada orang dilahirkan rahang dia memang kecil. So dia ikut genetik. Okay, so tu unit yang pertama. Unit kedua dari segi susunan gigi lah. So kalau dari segi susunan gigi ianya boleh terjadi sama ada gigi tu jarang ke ataupun gigi tu berterabur ke. Sebab untuk set gigi dia ada spesifik yang perfect. Yang perfect susunan yang cantik. So selain daripada susunan yang cantik ataupun tersusun ni yang berterabur ataupun spacing, yang tu kategori yang unik lah, yang mana perlu dibetulkan. Betul. Melalui braces ke doktor? Melalui braces ataupun clear aligner. Okay. Kalau saya nak curious pasal rahang lah, sebab kawan saya dia tak nak buat braces sebab dia kata dia kena operate rahang sebab rahang dia terlalu ke depan. Betul ke doktor? Okay, so untuk pengetahuan semua, braces ni hanya betulkan susunan gigi saja. Masalah gigitan saja. So kalau ada masalah rahang yang terlalu ke depan ataupun rahang kecil, rahang besar, ianya tidak boleh dibetulkan dengan braces. Dan memang kalau nak betulkan rahang, size ke ataupun position rahang ke, yang tu kena buat surgery. Yeah. Saya ada dengar terms ortodontik, betul ke? Betul. Ortodontik tu maksudnya ortodontik tu maksudnya betulkan susunan gigi, betulkan masalah gigitan dan betulkan position rahang ataupun bentuk rahang. Saya tak tahulah kenapa saya menarik sangat dengan topik jongang ni kan. Tapi saya nak tanya doktor, jongang ni adalah masalah orang Malaysia sahaja ke atau masalah dunia? Nampak tu topik tu. Okay, sebenarnya masalah jongang ni worldwide. Setiap region, Scandinavian or Asian, dia ada dia punya features dia tersendiri. Contohnya orang Scandinavian ni dia punya rahang ni more tu ke belakang, macam kecut. Berbanding orang Asian ni, kalau kita more tu rahang yang normal. So sebab tu ada patient doktor yang tengok video, contoh tengok video region yang Europe ataupun Scandinavian, dia tengok kenapa doktor tu tak suggest untuk cabutan gigi. Dia kata cabutan gigi bahaya contoh. Tapi ianya bergantung pada features juga. So kalau buat cabutan gigi untuk mereka, dia punya features akan nampak macam orang tua. Gigi tu bergerak ke belakang dan nampak tua. Berbeza dengan orang kita Asian. Kalau buat cabutan gigi ke, dia akan dapat straight profile, bukannya nampak tua ke apa. So memang berbalik pada soalan tadi, jongang. So jongang sebenarnya worldwide, dia ikut genetik. Cuma features rahang yang berbeza. Jongang ni more tu, dia ada dua, jongang pada gigi dan jongang pada rahang, macam tu. So tak kisahlah mak saleh ke tak saleh ke, Asian ke, dia boleh ada features jongang tu. Menarik. Okay, saya nak lebih kepada tahu situasi doktor pula. Doktor pernah tak mengalami situasi yang doktor pernah mengalami tak situasi yang patient insist nak buat treatment ni, tapi bila dah buat dia happy pula? Macam mana? Okay. Maksudnya dia tiba-tiba berfikir kan, macam berada kat sebab doktor kena bayangkan, kena imagine, kena ingat balik. Doktor banyak sangat patient. Banyak. Tapi doktor ingat setiap patient doktor. Cuma doktor kena kembali kepada memori doktor, nak cari yang patient yang mana satu. Sebab soalan sangat spesifik. Maksudnya patient tu tak tahu pun dia kena braces, macam tu? Tak. Patient tu dia insist nak buat braces. Okay. Tapi bila dah buat braces, dia happy dengan result tu. Okay. Alright. Okay, ada patient doktor ni, dia patient ni dalam 30 something. 30 something. Dia datang jumpa doktor untuk buat, bukan braces dulu. Cerita dia panjang sikit. Doktor cerita sikit. Dia datang untuk jumpa doktor buat rawatan akar dulu sebenarnya. First yang doktor ingat, buat rawatan akar. So doktor dah buat rawatan akar, dan selepas rawatan akar tu sepatutnya kena buat crown. Lepas tu dah siap rawatan akar tu, patient tu tak muncul, hilang.
Ghosting kata. Ya, so mungkin dia busy ataupun tak sempat ataupun terlupa sebab dah tak sakit dah. Lepas 9 bulan, patient tu datang balik jumpa doktor. Gigi yang buat rawatan akar tu pecah. Oh, pecah. Sebab memang sepatutnya lepas buat rawatan akar kena sarung crown untuk protect gigi tu supaya tak pecah. Sebab bila buat rawatan akar gigi tu jadi rapuh. So selepas 9 bulan gigi geraham selepas 9 bulan mungkin mengunyah dekat situ kan. So dia jadi pecah. And lepas pecah, doktor tengok pecah dua, terbelah dua. So doktor memang kena suggest untuk cabutan sebab tak dapat nak diselamatkan dah. So doktor suggest cabutan. Untuk tempat cabutan tu, doktor suggest 2 perkara. Sama ada buat rawatan ganti gigi ataupun rawatan braces. So doktor bagi tahu pro and cons lah. Kalau rawatan ganti gigi ni ada material baru kat situ. Bukan gigi betul. Untuk rawatan braces ni pula boleh dirapatkan, gigi tu boleh ditutup untuk dirapatkan dengan braces, tapi dia akan hilang midline tengah-tengah. Sebab gigi bergerak. Dah tutup jarak yang jauh. Betul. So patient okay, patient nak juga. Okay. So doktor respect patient punya decision. So after settle dengan braces dalam 1 tahun lebih, dekat 2 tahun, gigi dah rapat, tersusun cantik. So buka braces, patient terkejut. Dia kata kat doktor, cantiknya susunan gigi. Macam fake pula dia kata. Yes, fake tu sebab gigi tersusun cantik sangat. So macam gigi Hollywood lah. Ada. So patient memang tengok cermin lama. So doktor memang happy lah. Happy, sebab betul. tersenyum lebar patient tu. And then gigi pun dapat gigi natural, dapat tutup tanpa perlu tambahan material. Gigi pun tersusun cantik. So doktor ingat ekspresi patient tu. So lah, kadang-kadang kita rasa macam kita tahu mana yang terbaik untuk kita, tapi kita kena refer juga pada dentist supaya dentist tahu apa yang treatment yang terbaik untuk kita juga kan. Tadi kita dah dengar segala info daripada doktor. So saya nak lebih mendalam lagi. Saya nak tanya doktor lebih mendalam pasal persepsi braces. Okay, saya nak tanya, kenapa klinik braces ada yang mahal, ada yang murah? Macam mana tu doktor? Okay, ni memang menjadi topik yang hangat sangat di dalam social media. Saya nak pergi klinik ni sebab lebih murah. Saya nak pergi klinik ni sebab mahal. Contoh macam tu. Okay, jom doktor bagi tahu. Sebab klinik ni, setiap klinik berbeza. Dia ada servis yang berbeza, dia ada equipment yang berbeza. Doktor bagi contoh, ada 2 kedai makan. Kedai makan A, kedai makan B. Macam garang pula kan? Bukan garang. Kedai makan A dan kedai makan B. Dua-dua serve mihun goreng. Okay. So kedai makan A, dia serve mihun goreng atas pinggan yang mahal. Servis dia guna sistem dan dia punya layanan dia lebih A+. Tanya okey ke tak makanan. Menu dia pun berbeza dah. Menu dia laminate, dia punya kulit tu cover yang mahal. Okey, tu untuk kedai A. Kedai B tak ada menu. Tapi dia menu verbally nak makan apa. And then pinggan plastik. And then layanan tu macam biasa je. Macam kedai makan warung. Dan kedai A ni harga mihun goreng dia RM20. Kedai B harga mihun goreng dia RM2. So beza jauh kan. Sama je mihun, kenapa tak makan kedai B, lagi murah kan. Okay, so tu yang membezakan. Kedai A sebab dia bagi pinggan mahal, dia bagi menu yang hard cover. Betul. Dia punya pelayan tu datang tanya okey ke tak servis, okey ke tak makanan. Kedai makan B tak ada semua tu. So itu yang membezakan harga. Sama juga macam klinik gigi. So contoh doktor bagi klinik A. Klinik A dia ada semua equipment, oral scan, dia ada service system yang bagi reminder 1 week before appointment. 1 week before appointment, 3 days before, 2 days before, 1 day before. So semua sistem. And then ada equipment scan, ada x-ray, 3D, 2D, 1D, semua D lah. And then ada nurse yang melayan, ada air kopi standby, ada TV, ada headphone. Klinik A.
Itu pun saya nak datanglah klinik tu. Ya, klinik B tak ada semua tu. Contoh je. Tak ada TV, tak ada reminder, tak ada equipment. So itu yang membezakan mahal dan murah braces. Dan Dia bergantung kepada keperluan diri lah. Bila kita sakit ni, kita mesti nak servis yang terbaik untuk kita. Betul. Jadi bergantung kepada keperluan diri atau bergantung kepada komitmen diri. Betul. Okey, bila kita sebut pasal komitmen ni, mesti braces ni ada berkaitan dengan investment diri. So, adakah braces ni adalah investment diri atau beban kewangan? Yelah, Gen Z pula macam mana pula sekarang kan? Okey, sebenarnya ianya bergantung. Katakanlah kalau patient doktor datang jumpa doktor untuk buat braces dan dia memang ada masalah dengan confident diri, masalah quality of life, senyum pun tutup mulut. Betul. Ambil Pakai gambar filter. filter, ambil gambar pun memang tak pernah nampak gigi ataupun nak bercakap dengan orang pun tutup mulut. Itu adalah investment. Tapi kalau patient doktor tu susunan gigi dah okey dah, senyum tak ada masalah, tak ada efek pada quality of life, ianya hanya beban pada kewangan sahaja. Okey, so ianya bergantung pada keperluan. Keperluan masing-masing lah. Betul. Kalau nak buat scaling ke, atau nak luruskan gigi bawah saja ke, itu keperluan sendirilah. Betul. Bila sebut pasal braces kan, mesti ada topik yang paling hangat adalah apa? Fake braces, doktor. Okey. Bila cakap pasal fake braces ni, saya sebenarnya kecewa lah sikit. Sebab saya tahu benda tu akan mengakibatkan buruk pada diri sendiri. Betul. So, kalau fake braces ni, memang kita tahu dia murah. Tapi kenapa orang suka sangat guna fake braces? Okey, sebenarnya doktor pernah survey. Doktor survey fake braces ni. Bukan doktor survey untuk buat ke apa. Doktor nak tahu kenapa orang luar pergi buat fake braces tu. Sebab doktor sebagai doktor tak faham. Doktor ingatkan fake braces macam teruknya. Betul. Tapi doktor try survey dan tengok, dan doktor berada kat tempat orang awam. Rupanya orang pergi nak buat fake braces ni sebab memang murah. Yang tu pertama, memang sangat-sangat murah compare to klinik gigi. Rasanya 10 ganda lagi murah. Yang kedua, sebab ketakutan. Takut nak datang klinik gigi, so sanggup pergi buat fake braces. Fake braces dia sebab dia tak formal. Dia macam cincai. So orang lagi prefer untuk pergi buat fake braces. So doktor baru faham, kenapa orang prefer fake braces berbanding pergi buat braces dekat klinik gigi. Kadang-kadang saya dengar fake braces ni sebabkan trend je, doktor. Lagi-lagi Gen Z ni, kadang-kadang kalau kita nampak influencer tu pakai braces, nak pakai braces juga, tapi tak ada duit. Macam mana tu, doktor? Okey, doktor faham. Sebab mungkin bagi mereka fake braces ni tak bahaya, macam just accessories. Pakai je dekat gigi. Tapi sebenarnya fake braces ni sangat bahaya. Sebab doktor ada patient doktor sendiri yang pakai fake braces, datang jumpa doktor sebab gigi tu dah bergerak ke arah lain, dah jadi straight dah. Sepatutnya dia curve, lepas tu jadi straight. Doktor sangat terkejut sebab patient tu dia biarkan lama. So bila jadi straight macam tu, gigi dah bergoyang dengan sangat banyak. So doktor memang bagi tahu patient doktor memang sangat bahaya, dan kalau boleh buka secepat mungkin. Dan patient doktor setuju untuk proceed dan buka secepat mungkin, so that nak stablekan balik tulang tu pada stablekan balik gigi lah, supaya Gigi dah tak jadi goyang dah. Betul. Macam tu. So pentingnya untuk kita tahu info-info pasal fake braces ni. Sebab fake braces ni sangat bahaya. Saya tengok ada orang pakai fake braces ni sampai gigi dia berdarah. Tapi dia tetap akan guna sebab apa? Trend. Betul. So antara sebab fake braces ni bahaya, yang pertama dia tak ada follow up setiap bulan. Betul. Dia macam aksesoris macam betul. gitu juga kan. So bila tak datang setiap bulan, doktor tak boleh nak monitor pergerakan gigi. So bila doktor tak boleh nak monitor, gigi tu bergerak ke arah lain. Gusi jadi berdarah, gigi jadi bergoyang, tu memang sangat bahaya. Yang kedua, pemakaian fake braces tu sendiri. Sebab bila pakai fake braces, dia tak hygiene. Sebab kat klinik gigi kita ada mesin yang memang kena dapat kelulusan KKM untuk bersih betul-betul, baru boleh pakaikan braces. So dekat tempat fake braces, dia tak ada semua mesin tu, dan terus pakaikan dengan setiap orang pun pakai yang sama, guna instrumen yang sama. So yang tu memang sangat-sangat bahaya lah. Okay, kita stop lah pasal fake braces. Saya takut pula tiba macam sangat mendalamkan fake braces. Okay, saya nak tanya doktor. Doktor pernah mengalami situasi tak yang doktor reject suggestion patient? Okay.
Takut pula. Tak apa doktor, saya ada. Pernah doktor memang ada, of course ada, sebab patient kadang-kadang dia datang dengan dia punya mind ataupun suggestion dia. Betul. So doktor tak panggil reject lah, sebab macam kejam. Doktor akan bagi tahu, doktor just bukan reject, apa ayat lain lah. Suggestion, bagi suggestion. Doktor tak reject. Doktor hanya bagi suggestion yang bersesuaian dengan keadaan gigi. Sebab kadang-kadang patient datang ni, dia kata contohlah, saya nak buat braces tapi saya tak nak cabut gigi sebab kawan saya tak cabut gigi. Macam tu. So dia memang dah insist tak nak cabut gigi. Macam tu. And then lepas doktor check kondisi gigi, doktor kata kena cabut. Sebab katakanlah kalau tak cabut, gigi tu tak boleh bergerak dan tak boleh tersusun. Dan paling penting, setiap orang ni berbeza dia punya kondisi gigi. Mungkin kawan encik kondisi gigi dia jarang-jarang. So tak perlu cabut gigi. Tapi kondisi gigi encik ni gigi berlapis. So kena buat cabutan gigi baru gigi boleh tersusun. So memang doktor akan bagi tahu suggestion. So kalau patient tak nak proceed, doktor respect the decision. So doktor tak proceed lah. Tapi kalau patient dah faham, patient okay untuk proceed, so akan ada consent untuk sign supaya patient tahu apa treatment yang perlu dibuat pada mereka lah. Itu pentingnya kita bersikap open dengan segala suggestion daripada doktor. Betul. Lepas tu kita kena tahu juga apa yang terbaik untuk kita juga, kan? Betul doktor? Betul. Okey, saya nak tanya pasal, kalau mengenai braces ni mesti topik hangat adalah harga braces. Okey. Saya takut nak cakap pasal harga ni. Tapi kalau braces terlalu mahal untuk seseorang, adakah dia tetap perlu pakai juga walaupun dia ada masalah gigi yang sangat serius? Okey, harga ni sebenarnya subjektif. Mungkin bagi orang tu murah, mungkin bagi orang tu mahal. Tapi sebenarnya untuk rawatan braces ni kita ada offer installment. Tak perlu bayar sekaligus. Sebab yang tu memang kita panggil inisiatif. Untuk doktor bantu patient-patient doktor supaya mampu untuk bayar, bukannya kena bayar sekaligus. So that's why ada pelan ansuran. Betul. So that mampu untuk bayar setiap bulan, tak perlu bayar sekaligus. Bila datang bayar setiap bulan, so that perkara tu jadi reasonable ataupun mampu untuk setiap orang tu menanggung rawatan braces. Sebab doktor faham mungkin nak buat tapi tak mampu. So that's why ada rawatan ada installment package. Kadang-kadang diorang fikir harga braces ni terlampau mahal sebab diorang tak tahu apa treatment atau apa proses yang dilalui dengan harga itu. Boleh tak doktor describe apa treatment yang dilalui dengan harga tu? Okay, so sebenarnya untuk harga braces tu ianya yang pertama material, equipment yang digunakan tu memang sangat-sangat mahal. Even kalau untuk kerusi dental chair kat klinik tu, satu kerusi tu 100,000. So yang tu pun memakan kos yang tinggi. Dan bahan-bahan braces sendiri sangat-sangat mahal. Betul. Doktor tengok pun, ya Allah, sangat mahal. Setiap tahun memang harga naik. Tapi doktor kena consider patient-patient doktor. Kesian kat patient-patient doktor nak buat tapi mahal contoh. So that's why harga daripada equipment, material, staff kena bayar dan leasing company. So yang tu consider. That's why harga braces tu sepatutnya standard je antara semua klinik lah. Jadi saya nak tanya, kalau kita dah bayar harga mahal tu kan, selalunya doktor akan, dalam kos tu doktor buat apa? Treatment apa prosedur dia? Okay, so biasanya first doktor consult, check dahulu kondisi gigi. Dan kalau dah setuju, doktor ambil x-ray acuan gigi or scan gigi, buat cuci gigi. And then after dah settle semua rawatan tu, next appointment doktor akan pasang braces. Pasang braces terus. Pasang braces kalau tak ada masalah tampalan ataupun kena cabut. So after pasang braces, kena datang follow up setiap bulan. Follow up setiap bulan tu pun
biasanya doktor akan check ataupun monitor pergerakan gigi. Doktor mungkin perlu tukar wire baru. Ada wire baru. Ada kes doktor perlu untuk conventional braces, doktor kena tukar getah setiap bulan. So even getah, even wire tu pun dah costly juga sebenarnya. And then last kali lepas dah buka braces, kena pakai retainer pula. Bila kita sebut pasal retainer ni, kadang-kadang orang sangat liat nak pakai retainer. Macam mana doktor? Kadang-kadang bila kita dah ada gigi yang lurus, diorang rasa macam okay, dah habis. Sebenarnya kena pakai retainer untuk kekalkan susunan gigi tu. Betul ke doktor? Betul. So retainer tu berfungsi untuk kekalkan susunan gigi. Sebab lepas buka braces, gigi kita dah cantik. Tapi dia boleh bergerak. Dia masih boleh bergerak Boleh. Tak kisah orang pakai braces ke tak pakai braces ke, semakin kita menua, gigi kita akan sentiasa bergerak. Sebab tu ada orang bila lepas dah 60 bagi tahu, datang jumpa doktor, kenapa gigi saya dulu tak macam ni pun, saya tak pernah pakai braces. Dulu tak macam ni pun, tiba-tiba dah jadi macam berlapis. Sebab gigi kita sentiasa bergerak untuk setiap orang sepanjang kita hidup, especially untuk orang yang pakai braces. So bila buka braces, gigi tu tak stable lagi. So gigi tu memerlukan stabilization daripada tulang untuk tumbuh, untuk kekalkan ataupun stablekan position gigi. So sebab tu kena pakai retainer. Bila pakai retainer tu, yang tu seumur hidup sepatutnya. Seumur hidup. Sebab nak maintainkan position gigi yang cantik. Betul. Okay, kita dah dengar pasal braces, retainer, semua tu kan. Saya nak tanya, betul ke braces ni adalah luxury treatment? Okay. Sebenarnya braces ni bukan luxury treatment. Dia sebenarnya adalah rawatan keperluan untuk orang yang memerlukan. Doktor bagi contoh, kalau orang tu gigi dia berterabur ataupun crowding, untuk betulkan tu memang memerlukan rawatan braces ataupun clear aligner. Dia bukannya satu trend ataupun bukannya satu luxury treatment yang saja-saja doktor suggest. So bukan. Ianya adalah rawatan keperluan untuk betulkan kondisi gigi dan untuk meningkatkan quality of life. You punya confidence supaya gigi you tersusun cantik. Macam tu. Saya nak tanya doktor, kenapa braces ni tak boleh jadi murah macam beli spek? Okay. Sebenarnya untuk harga braces dah di-standardiskan by KKM ataupun MDC. Dia punya harga tu. Even kalau buat braces dekat government, sepatutnya harga dia standard je, harga yang sama dengan swasta. Tapi sebab di government ada dapat subsidi daripada kerajaan bagi subsidi. Contoh, kalau harga braces tu contohlah 5,000, so government bayarkan 4,000 ataupun bayarkan 4,500. So patient bayar 500 je. Macam tu. So sebab dapat subsidi, sebab tu kat government murah, semua orang nak buat kat government. Tapi sebenarnya harga braces dekat government sama je macam kat private. Macam tu. So private ke government ke, harga memang dah standardized. Even untuk rawatan tampalan, rawatan cabutan, harga kat government memang sama mahal. Tapi sebab government dah bagi subsidi, kena bayar RM2 je. Baru saya tahu. Sebenarnya kita dapat subsidi kalau kita pergi klinik ke kerajaan. Betul. Alright guys, itu je perkongsian untuk hari ini. Terima kasih Dr. Natasha sebagai doktor special guest untuk podcast kali ini. Saya banyak menerima informasi dan berkenaan dengan braces. Kadang-kadang saya tak berminat pasal braces, tapi ramai kawan-kawan saya yang berminat pada braces. So apa-apa pun, kalau korang nak tahu pasal braces, boleh tengok episod ni. Kalau korang rasa episod ni sangat membantu, apa kata korang share pada member korang ke, family korang ke. Yelah, kadang-kadang diorang pun terfikir untuk pakai braces tapi tak tahu macam mana cara-cara untuk pakai braces. Kalau korang ada topik lain untuk kita debate atau kita bincang dengan Dr. Natasha atau doktor-doktor yang lain, korang boleh komen kat bawah supaya kita orang boleh tahu topik apa yang korang nak. Jumpa lagi next episode. Jangan lupa tekan like, share and subscribe.